Hari cuaca panas, tertiba teringin nak makan sesuatu yang dapat menyejukkan tekak. Tapi nak buat yang senang dan cepat. Maka terhasillah puding sumi. Hanya guna 4 bahan. Senang, cepat, sedap, rupanya pun boleh tahan. Menarik. Tak perlu tunjuk detail pun. Senang sangat-sangat. Dalam periuk ni, saya dah satukan 1 liter susu segar, 1,5 sudu besar serbuk agar-agar, 2 sudu besar gula, rasa manis boleh adjust ikut kesesuaian. Dah gaul rata, rehatkan dalam 20 ke 30 minit bila serbuk agar-agar kembang. Masa masak pun dapat disingkatkan. Sediakan sumi pula. Mula-mula keluarkan sumi dari bekas plastik, kemudian dipotong 2 supaya parasnya lebih rendah dari permukaan loyang. Letak sumi biar menegak, selang-selikan warna supaya puding nampak lagi menarik. Saiz loyang saya guna 8x8, dah siap atur, ketepikan. Berbalik ke susu yang dicampurkan dengan serbuk agar-agar dan gula tadi, masak guna api sedang ke kecil, kacau pelan-pelan, kacau berterusan sampai susu naik wap atau mula mendidih dan tutup api. Kemudian tuang ke atas sumi yang diatur dalam loyang, tuang sampai penuh. Biarkan sejuk dahulu sebelum masukkan ke dalam peti ais, simpan hingga set dalam 2 ke 3 jam. Puding dah set, untuk keluarkan puding, terlungkupkan loyang ke atas bekas yang lain. Potong dan sedia dihidang. Puding sumi pasti jadi kegemaran anak-anak. Cuba ya!